letakkan orang macam YB Said Saddiq ni sebagai benchmark. Sebab apa? Korang kena faham, sebagai rakyat Malaysia, mana-mana ahli politik ataupun parti politik memang tak ada kewajipan untuk declare berapa sumbangan politik yang dia dapat. Termasuklah YB Said Saddiq sendiri, okay? Dan bila kau tengok usaha daripada YB Said Saddiq, dia disclose berapa duit sumbangan dia dapat. RM600,000 ada, RM200,000 ada. Ada yang siapa dia tunjuk ke mana duit ini dibelanjakan. Aku rasa ini merupakan perkara yang sangat-sangat rare untuk kita lihat berlaku di kalangan ahli politik dan juga parti politik dalam Malaysia ni. Sebab apa? Sebab kalau kau tengok dalam kita punya news dan kau tengok scene politik kita, berapa kerat ahli politik dan juga parti politik yang actually disclose pada tahun itu berapa sumbangan politik dia dapat, daripada mana dia dapat sumbangan politik ni dan ke mana duit-duit ini dibelanjakan. Sekurang-kurangnya YB Said Saddiq dia minta sumbangan bukan daripada orang-orang yang spesifik, bukan daripada bisnes-bisnes tertentu, tetapi daripada keseluruhan rakyat Malaysia. Dan apabila keseluruhan rakyat Malaysia fund dia punya perjalanan untuk menjadi ahli politik, kita boleh rest assured tidak ada mana-mana suara yang akan menjadi priority sekiranya orang ini menjadi Perdana Menteri ke ataupun menjadi menteri. Sebab apa? Sebab tak ada orang yang boleh dapat kredit kepada pembangunan dia daripada orang biasa menjadi ahli politik biasa dan akhirnya jadi menteri dan kemudian dia menjadi PM. Dan aku haraplah supaya ramai ahli politik dan parti politik yang adopt cara YB Said Saddiq. Sebab apa? Memang tak ada undang-undang dalam Malaysia. Political Funding Act pun hanyalah ura-ura yang dibincangkan di Parlimen daripada tahun 2022 sampai sekarang masih belum ada lagi akta yang jelas. So aku haraplah sekiranya kita nak pilih kita punya ahli politik yang untuk represent kawasan kita sebagai adun ke, sebagai parlimen ke, sekurang-kurangnya kita kena letakkan orang macam YB Said Saddiq ni sebagai benchmark. Sebab apa? Bukan sebab dia pergi lari sampai ke parlimen daripada semua, bukan, tapi disebabkan kejujuran dan transparansi dia dan SOP yang dia adopt untuk buktikan kepada rakyat supaya rakyat tak khawatir dan tak ada doubt kepada apa yang dia buat. Okay? So sekiranya korang setuju, aku mohon korang drop komen setuju. Kalau tidak, lantak korang lah.